Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberi peluang untuk berada dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan turunnya Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, jelas kepada kita bahawa Al-Quran ini diturunkan pada bulan yang mulia ini, itulah bulan Ramadan. Dan tujuan Quran adalah untuk menjadikan panduan kepada manusia untuk menjalani kehidupan ini agar kehidupan kita ini diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjadi panduan kepada kita untuk membezakan antara yang mana betul, yang mana salah, yang halal, yang haram, yang mana dosa dan yang mana pahala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Persoalannya, apakah tanggungjawab kita terhadap Al-Quran setelah Al-Quran diturunkan? Di sini saya ingin memberitahu kepada sidang penonton sekalian, ada beberapa perkara yang kita dituntut, yang mana menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai orang Islam untuk melakukan sesuatu kepada Al-Quran setelah ia diturunkan. Yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu beriman kepada Al-Quran itu sendiri dengan sebenar-benar keimanan. Dengan maksud bahawa kita perlu percaya dan yakin segala kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Perkara ini jelas sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkan Al-Quran itu dengan tidak ada sebarang syak padanya daripada Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi itu tanggungjawab kita yang pertama adalah kita mesti beriman dengan kandungan Al-Quran itu sendiri. Tanggungjawab yang kedua adalah kita dituntut untuk membaca Al-Quran. Jadi bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita lebih-lebih lagi digalakkan dan dituntut untuk memperbanyakkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan kita disarankan supaya bertadarus di bulan Ramadan ini. Seterusnya, kita juga dituntut untuk bertadabbur dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan tadabbur ini adalah usaha untuk kita memahami makna secara umum untuk kita amalkannya. Dan seterusnya, selain daripada tadabbur, setelah kita mengetahui maknanya, apa yang perlu kita buat yang selanjutnya adalah kita berusaha untuk mengamalkan kandungan Al-Quran itu, apa sahaja perintahnya, sama ada yang disuruh maupun yang dilarang, maka sudah menjadi tanggungjawab kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Yang terakhir sekali, apa yang ingin saya tekankan di sini adalah kewajipan kita semua selain daripada beramal, adalah kita juga dituntut untuk menyampaikan kepada orang lain tentang kandungan Al-Quran. Perkara ini jelas sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul
balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Merujuk kepada ayat ini, para ulama telah mengeluarkan satu hukum bahawa berdasarkan dalil ini menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam untuk menyampaikan kepada orang lain. Dalam erti kata lain, kewajipan berdakwah itu merupakan satu fardu ain kepada mereka. Dan jika kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, baginda juga ada bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Persoalannya, sejauh manakah kewajipan kita untuk menyampaikan tentang kandungan Al-Quran ini? Biasanya apabila kita sebut sahaja tanggungjawab kita kepada Al-Quran, kita lebih kepada tanggungjawab membaca dan tanggungjawab untuk memahaminya dan seterusnya beramal dengan apa yang kita faham daripada kandungan Al-Quran tersebut. Tetapi jarang-jarang kita ditekankan ya, untuk kita sampaikan kepada orang lain tentang apa yang kita fahami. Kalau kita merujuk kepada sejarah awal Islam, perkembangan Islam, ketika mana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, dan setelah itu baginda diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam ini, maka tindakan Nabi yang pertama adalah menyampaikan agama Islam ini di kalangan keluarganya yang terdekat, iaitulah orang-orang yang berada di dalam rumah baginda SAW. Dan seterusnya agama ini berkembang kepada para sahabat. Sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga mengembangkannya kepada kawan-kawan beliau. Jadi di sini kita nampak bahawa ilmu ataupun maklumat yang diterima itu tidak terhenti kepada orang yang mendengar sahaja, tetapi menjadi tanggungjawab kepada orang yang menerima dan mendengar itu untuk menyampaikan kepada orang lain. Daripada sinilah kita nampak Islam itu berkembang. Ya, sebagaimana yang kita fahami dalam sejarah Islam, perkembangan Islam di Mekah ini mempunyai 4 peringkat, ya, sehinggalah Islam ini disebarkan kepada seluruh manusia. Jadi mengapa peringkat-peringkat ini berlaku? Ialah tidak lain dan tidak bukan kerana ada usaha daripada individu-individu tertentu yang merasakan tanggungjawab mereka ini adalah satu kewajipan untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sejauh manakah tanggungjawab ini kita telah lakukan ya, terhadap Al-Quran itu sendiri? Dan sebelum saya menjelaskan bagaimana bentuk penyebaran itu, dalam erti kata lain, apabila kita nak menyampaikan sesuatu ini, sudah pasti penyampaian ini akan mengandungi maklumat. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa maklumat pada masa sekarang ini mudah untuk kita perolehi, ya, mudah untuk kita capai maklumat-maklumat tersebut, maka sudah pastilah dalam pengumpulan maklumat tadi kita akan berdepan dengan cabaran yang cukup besar, iaitulah berkemungkinan kita akan menjumpai maklumat yang benar, ya, maklumat yang palsu, maklumat yang tak dipastikan kesahihannya dan sebagainya. Jadi oleh itu, di sini saya ingin kongsikan kepada para penonton sekalian, dalam penyampaian maklumat ini, kita akan ada sekurang-kurangnya ada 4 kategori maklumat. Okey, yang pertama, ada maklumat yang kategorikan sebagai benar dan baik. Contoh, kita kata, kita menerima satu hadis yang sahih. Dan hadis yang sahih ini sudah pastinya baik. Dan apabila baik, maka elok untuk kita kongsikan, sebarkan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada maklumat yang benar, ya, tetapi tidak baik. Ya, contohnya, maklumat yang benar ini tentang aib seseorang. Keaiban itu adalah sesuatu yang benar, tetapi tidak baik. Bermaksud, maklumat yang benar tadi tidak baik ataupun tidak elok untuk kita sebarkan kepada orang lain,
kerana dia boleh menimbulkan kemarahan kepada orang tersebut. Yang ketiga, ada maklumat yang tidak benar dan tidak baik. Sebagaimana yang kita ketahui, ada hadis-hadis palsu. Sudah pasti tidak benar dan juga tidak baik. Maknanya tidak baik untuk kita sebarkan, kita sampaikan kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat adalah maklumat itu tidak benar tetapi nampaknya baik. Contohlah kalau kita katakan ada suatu ketika dahulu, satu maklumat yang mengatakan bahawa ada seorang pelakon yang bukan Islam telah memeluk Islam dan maklumat ini tidak benar sebenarnya. Tetapi baik, pengislaman itu nampaknya baik tetapi tidak benar. Maka maklumat sebegini pun tidak elok untuk disebarkan. Jadi dalam keempat-empat kategori ini, kita dapati bahawa satu kategori sahaja yang sepatutnya kita share, kita kongsi, kita sampaikan kepada orang lain, ya, dalam kegairahan kita untuk nak menyampaikan ini, maka dengan adanya kategori-kategori sebegini, maka kita lebih berhati-hati sebelum kita nak menyampaikan kepada orang lain. Kita bimbang, ya, apabila kita menyampaikan kepada orang lain, mungkin maklumat itu maklumat yang tidak baik untuk dikongsikan, seperti aib-aib orang lain, ya, maka ini akan mendatangkan dosa kepada kita. Walaupun kita katakan bahawa maklumat itu benar. Okey. Jadi yang seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, persoalannya apabila kita telah memiliki maklumat ini, ya, sama ada maklumat itu maklumat dapat khususnya, ya, maklumat daripada Al-Quranul Karim. Apabila kita baca Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran dan akhirnya kita faham dan kita beramal, dan seterusnya kita dituntut untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan orang yang terawal ataupun orang yang terdekat untuk kita sampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah ahli keluarga kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW apabila terima wahyu, orang yang pertama yang Nabi dakwah adalah orang yang terdekat dengan baginda, iaitu ahli keluarga baginda. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam penyampaian mesej Islam ini, dia boleh berlaku dalam bentuk lisan, percakapan. Kemudian dia boleh berlaku juga dalam bentuk tulisan dan akhir sekali dalam bentuk non-verbal, iaitulah tingkah laku. Dalam dunia digital hari ini, kita dapati bahawa kalau kita ingin menyampaikan maklumat-maklumat yang baik ini, maka kita ada pelbagai cara. Ya? Boleh jadi dengan cara yang paling mudah pada hari ini, kita akan ada video-video yang baik, ya? Contoh ceramah-ceramah, ya, tazkirah-tazkirah ringkas dan sebagainya. Maka dengan adanya pelbagai platform yang ada pada hari ini, kita boleh salurkan maklumat-maklumat tadi, kongsi-kongsikan maklumat tadi kepada orang lain dan akhirnya dia akan berkembang dan seterusnya berkembang, dan pahala itu insya-Allah kita akan kongsi bersama-sama dengan sikap kita ingin dengan sikap kita kongsikan maklumat tadi, orang lain juga akan mendapat faedah dan juga mendapat ilmu daripada perkongsian tersebut. Dan mungkin pada hari ini kita nak pergi jumpa orang seorang demi seorang itu mungkin agak mencabar, tetapi dengan adanya teknologi yang terkini dengan pelbagai platform itu sendiri, maka kita hanya menekan sahaja ataupun kongsi sahaja, tak memerlukan masa yang lama, tak memerlukan tenaga yang lebih, ya. Jadi kita dengan ciri-ciri teknologi yang ada pada hari ini yang begitu pantas, cepat, menyeluruh, menjimatkan dan sebagainya, maka inilah peluang keemasan bagi kita sebagai orang Islam untuk melakukan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran, iaitulah dengan menggunakan teknologi ini untuk sama-sama kita menyampaikan kepada orang lain. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai kesimpulan kepada tajuk perbincangan kita pada kali ini, iaitu tentang kewajipan menyampaikan kandungan Al-Quran di era digital ini, saya boleh menyimpulkan bahawa kepada golongan agamawan, golongan-golongan pendakwah, mereka boleh menggunakan pelbagai bentuk media baru dengan pelbagai platform untuk mengajar secara online dan juga melakukan tadarus secara online khususnya di bulan Ramadan ini. Bagi golongan yang selain daripada agamawan, selain daripada pendakwah, ya, mereka ini juga mempunyai peranan dalam menyampaikan
kandungan Al-Quran ini, iaitulah mungkin boleh dikongsikan kepada orang lain, boleh disebarkan juga kepada masyarakat yang lebih luas, ya. Jadi kita nampak di sini bahawa setiap di kalangan kita mempunyai peranan masing-masing, dan sebagaimana yang kita ketahui bahawa antara kelebihan penggunaan media baru ini, ia boleh diulang siar berkali-kali, boleh ditonton berkali-kali, ya. Berbeza dengan pertemuan ataupun kuliah-kuliah yang diadakan secara fizikal, sesiapa yang tidak hadir, mereka sudah pasti tidak dapat mengikuti kuliah tersebut. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi pada hari ini, orang yang tidak hadir juga dapat mengambil manfaat daripada sesi-sesi kuliah-kuliah ilmu yang dianjurkan tadi, dan juga boleh diulang siar, boleh diulang tonton berkali-kali sehingga mereka mendapat kefahaman yang sebaiknya. Jadi saya merasakan di sini cukuplah di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Moga-moga pertemuan ini mendapat manfaat dan juga dapat sama-sama kita amalkan bersempena dengan bulan Ramadan ini. Maka kita perbanyakkanlah, ya, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan akhirnya kita sebarkan, ya, kepada orang lain. Moga-moga manfaat dapat diperolehi daripada kita dan juga kepada orang lain. Jadi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.